Saya pelik lah dengan customer ni. Dia beli powder yang kita jual daripada video-video yang kita tunjuk. Dalam video tu kita tunjuk macam-macam cara bancuh, kita tunjuk penerangan powder ni macam mana. Kita khususkan powder ni untuk peniaga. Yang ni kes dia beli green tea. Green tea dia cakap bau daun dia kuat sangat. Okey, saya dah beritahu dalam video dah. Bau daun green tea dia memang sangat kuat. Sebab apa? Dia memang terlalu pekat. Sebab dia guna untuk peniaga bang. Nak bancuh memang pakai sikit sangat. Bancuh dalam cup tu pakai 10 gram je. Memang sikit sangat. Sebab tu kalau buat air balang 500 gram tu boleh buat balang 50 liter. Betul. Yang isu bau kuat sangat tu kan. Okey. Kalau kita bancuh memang bau dia kuat sangat. Memang sebab apa? Dia dah terperap lama dekat dalam paket tu. Jadi bau dia memang agak kuat sikit. Tapi bila kita dah bancuh dengan susu pekat apa semua, lama-lama bau dia akan hilang. Dah bagi tahu dah dalam video lepas-lepas. Tolonglah tengok balik, scroll balik video. Kita bagi tahu kita punya SOP macam mana. Jadi tolonglah. Saya dah PM dah. Saya dah PM dah untuk tanyalah apa masalah pada powder tu. Mungkin kita boleh bincang lah cara bancuh macam mana untuk dapatkan rasa yang sedap. Sebab apa? Saya jawab macam ni sebab kita ada ramai customer yang dah lepas-lepas beli, dia kata sedap. Sebelum ni dia pakai brand lain. Dia tukar pakai brand kita. Dia kata customer dia lagi suka yang kita punya powder green tea tu. Nampak tak? Jadi saya nak tanya jugalah yang mana kata tak sedap. Yang mana kata macam tu macam ni. Saya nak tanya bancuh macam mana. Kita boleh bincang. Mungkin ada yang kita tersilap dekat mana-mana cara bancuh tu. Tapi kalau tak reply, tak boleh buat apalah.